akan kena impact yang kuat lah hentaman. Kita tanya lagi. Oh, wow, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hampir jatuh tadi, Mat. Wow, ya Allah. Wah, sedap dah tekan e-bike. Benda yang kau tak biasa. Bila kau buat, kau rasa benda baru tu seronok lah. Jatuh juga akhirnya. Kalau main off-road ni tak jatuh, bukan off-road nama dia. Naik bukit ni. Oi. Woi, ZX off-road lah. Woi, lain macam. Ya Allah. Woi, gila lah. ZX off-road. Kira dekat orang je hari ni, pagi ni. Oh ya? Ha? So basically hari ni kita orang dekat Buragas Lasak. Alright, Assalamualaikum, welcome back to my channel Senpai. So hari ni hari yang agak terik, panas, tapi hari yang ceria sebenarnya. Hari ni aku atas invitation daripada Modenas Ride, experience motor off-road orang. Ni KLX 140R. Ada 2 biji, kecil sikit. Tapi ini yang nak cuba hari ni dah, KLX 230, tapi ada sebiji lagi. Yang ni yang e-bike punya, kena. Dia punya instrument panel pun seketul macam ni, macam mountain bike mainan ke. Tapi lampu depan ni kena. 2 macam ni letak. Memang garang. Signal dia pun lain macam. Modenas KLX tok tayar jagung dia bagi. Dia mungkin E25 kot. E25 kot. Rasalah and feel experience, durability, cakap agility KLX ni. Kalau kat sini adalah tempat yang paling sesuai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, mic pun dah record, TC record, kamera Action 4 pun dah record. Wow. ini macam apa? Wow. Wow. Suara aku basah, Mat. Batu besar, Mat, aku pergi. Oh, kita akan naik atas pula. Oh, tak. Oh, naik atas betul, Mat. Gila lah. Ini betul-betul adventure. Oi. Tayar dia betul-betul tayar pancitnya. Jatuh. Oh, ada man down. Kalau main off-road ni tak jatuh, bukan off-road nama dia. Memang akan jatuh je. Aku nak kena ikut dia punya pacing line dia macam ni je. Ikut brother ni lah. Ikut otai ni, settle lah. Itu tips je yang aku ikut daripada masa first time aku main off-road dekat Mospan Gym, Damansara Sarau. Aku ikut jalan depan apa yang dia buat. So kita ni bukannya biasa main benda-benda ni kan. On road pun belum habis buku lagi nak belajar. Apa tak lagi off-road ni. Dia punya adrenaline rush tu membuat kau rasa macam, weh, gila lah. Ni belum aku start main drift, kita belakang kan. Yang penting safety first lah. Ikut je pace diri sendiri ya. Jangan ikut pace orang depan sangat. Memang saja kau ambil port depan sekali supaya aku boleh ikut apa orang kata, racing line lah panggil. Aku tak sure lah kalau term off-road ni dia panggil apa kan. Tapi aku ikut lah racing line brother ni. Brother otai ni dia exhaust tak kuat, tak ada bunyi. Anjing tu kerja selama, Mat. Oh, ni port camping ni. Hoi. Woohoo! Let's go. Bila main off-road ni kan, kau punya throttle ni kau kena sentiasa pulas macam tu. Kau jangan stop. Belajar untuk pulas. Cumanya ni aku masih tertanya lagi. Oh, wow, mantap. Aku suka benda macam tu. Benda yang kau tak biasa, bila kau buat, kau rasa benda baru tu seronok lah. Wah, dulu aku tertanya lah, pelik ke kenapa orang suka main off-road. Inilah dia. Inilah dia keseronokan sebenar. Wow. Gila lah. Suspension dia aku tak sure sebab aku bukannya biasa main off-road.
So aku tak tahu off-road punya suspension yang sebenar macam mana. Tapi to be honest, memang seat dia keras lah. Yelah, sebab kau main off-road, bukan main on the road. Wah, macam mana cik Kawasaki punya Mega Trail tu. Oh, aku tak sure. Itulah problem aku satu. Satu benda yang aku tak sure adalah aku tak sure gear berapa aku sekarang. Wah, gila lah ni benda tu buat bicep siut. Bicep kau memang keras lah balik ni. Aku rasa memang dia punya gear punya lever kat bawah ni memang buat kau rasa macam, orang kata apa, senang tertekan. Padahal aku tak turun gear pun, tapi dia still akan turun gear. Mungkin sebabkan impact, tak tahu lah impact. Kita try sikit. Woo, look at the view guys. Kau tengok tu, automatic aku punya. Okey, okey. Oh. Okey tak? Okey tak? Aku okey. Naik bukit ni. Oi. Let's go. Kita ikut je berada otai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Oh, hey. Hampir-hampir dah jatuh tadi, Mat. Risau kat aku. Kau rasa macam kau nak jatuh, tapi sebenarnya tak. Dia sebenarnya ada satu sukan yang lasak, yang aku boleh kata memenatkan. Kau macam ada doubt dengan diri kau, tapi sebenarnya kau boleh. Macam tu. Macam, boleh ke aku buat? Tapi sebenarnya kau boleh. Aku tak pernah rasa perasaan yang doubt ni, yang orang kata apa, satu perasaan yang kau rasa boleh ke tak boleh yang kuat untuk buat sesuatu keputusan tu. Ni lah dia. Keputusan tu aku main off-road. Memang gila. Allah, aku tak sure lagi nak turun nak kena berdiri ke, nak kena wow. Okey, kena berdiri. Dia punya trail, ya Allah. Ui, betul lah rasa nak jatuh tu, kuat betul, tapi tak jatuh, alhamdulillah. Motor ni power dia memang ada lah. Aku lepas clutch sikit pun dia boleh bagi tu. Wah, dia punya track boleh tahan. Wah. Macam aku faham sebab apa kalau main off-road tayar kena kata apa, tayar apa? Tayar leper. Kalau tayar tak leper almost call out tadi. Dia off-road kan, kau kena cepat recovery. Kalau kau lambat sikit memang kau boleh terjatuh. Motor impact lah, naik lagi. Let's go. Tekan. Nampak tak? Abang pakai gear berapa bang? Pakai gear berapa? Satu gear je? Gear 2 lah? Dia satu relax, tadi dia boleh naik, lepas tu tukar gear 2. Dia dah Wow, ya Allah. Seronoknya, ya Allah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan ni? Wah, betul aku tak payah main gym lah. Hui, alhamdulillah. View dia. Hui, guys, tengok guys, view dia guys. Oh, subhanallah, cantik eh. Selain daripada kau dapat, orang kata apa, main off-road, dapat rasa nikmat off-road ni, kau juga dapat tengok view lah. So, ni dia guys, KLX 230, motor daripada Kawasaki Modernize, motor off-road. Kau tengok tayar dia berapa inci ni siap, bapak lebar gila. Dengan tayar jagung, tayar trail ni, tayar trail. Zoom depan ni pun betul-betul dia bagi kau bumping macam tu lah. Satu perasaan memang kau rasa tak susah untuk kau kontrol motor ni sebenarnya. First sekali sebab dia ringan, tu satu, sebab dia ringan. Tapi ringan ni subjektif lah. Ada orang kata berat, ada orang kata ringan. Tapi bagi aku personally untuk 230 bawah 250 ni memang motor ni memang ringan lah sebenarnya. Ringan in term of untuk korang kontrol. Kontrol lagi bila korang main off-road macam ni kan. Tu nampak e-bike lagi sedap. E-bike kau tekan je.
Tapi kalau motor off-road ni bang, motor off-road memang senang, gear dia memang senang drop senang. Tahu-tahu dah free gear, tahu-tahu free gear. Sebab dia tak perasan kan. tak perasan. Sebab dia bumping kan. Kadang-kadang bila Bahaya. Nampak dah, nampak terwili ni. Ni. Dia. Nampak? Dia terus pulang laju kan, bahaya. Untuk dalam hutan, ABS tak boleh pakai. Bila ada tanah kena dekat dia punya ABS sensor ni, brake kau akan gila. Kita brake tak ada, kita keras. okey. Lepas dengar lebih kurang 10 minit kita rehat dan juga sama-sama dengan briefing sedikit daripada abang-abang otai ni. So aku nak cuba praktikkan apa yang dia ajar tadi, especially dari segi handling lah. Handle motor ni sebenarnya senang, tapi bagi orang yang biasa pengalaman senang lah. Main drift sikit. Tengok dia main drift sedap pula. Siap lah dia main drift. Aku nak drift tak? Ambil tayar belakang kan. Okey, bila turun ni dia punya road lebih beginner friendly lah, aku boleh kata. Tadi nak naik tu memang gila tu. Memang aku buat bicep hari ni. Main bicep dengan shoulder dengan forearm. Forearm kau rasa kau motor ni sebenarnya memang ringan lah, senang kontrol sebenarnya. Serius. Ni pun kau macam boleh expect dia punya power tu. Kau tekan, lepas tu kau jaga je dia punya minyak. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Tayar belakang aku drift. Sebab tayar pula saya pancit. Kontrol tayar depan je. Wow. Besar gila track ni. Tengok. Esok sakit badan confirm. Memang sakit badan main benda ni. Aku sendiri tak pernah terfikir aku boleh berkecimpung untuk try main off-road macam ni. So basically ni kali kedua aku try off-road, tapi kali ni memang lagi real punya experience lah. Okay, so kaki jangan bengkok sangat. Wajah aku kotor ni. Nak pergi event ni memang kena balik mandi dulu ni. So tangan kau tarik straight, dengan kaki bahaya kalau kau straightkan kat lutut. Sebab apa? Sebab bila kau macam melanggar lubang ke apa kan, so dia nak apa, kaki kau ni akan kena impact yang kuat lah, hentaman. Jatuh juga akhirnya. Licin. Ada putih jatuh juga. Mantap. 1, 2, 3. Walaupun jatuh masih tetap on. Okay. Dia punya tu pun steady lagi. Padahal aku baru je kata tadi. Siap lah. Tapi itulah, kalau main off-road tak jatuh, bukan off-road lah namanya. Siap lah jatuh. Okay, ini lah kali pertama aku jatuh main off-road lah. Memang betul gila motor ni. Siap lah. Memang dia bagi betul. Let's go. Ini tempat dia race tu. Licin sih, aku takut betul lah nak. Sebab dah pernah jatuh, so takut sikit lah. Wow, kasut aku kotor sebab aku tak pakai kasut biasa. Sebab aku pakai boot. Sedap betul drift kan. Aku dapat rasa dia punya suspension memang sedap kan. Wah, sedap betul tekan e-bike. Siap betul lah, basah Mat. Wah, laju betul dong. Wah,
Aku tak nak jatuh je tu. Dia bukan macam biasa kau main drift ke apa tau. Ini drift off-road weh. Tayar depan ni macam bila-bila masa pun jatuh. Tayar belakang tak cakap ah. Memang kau tekan sikit dah brake belakang memang berhayun-hayun lah. Ya Allah. Kotor betul guys. Kalau tak macam ni bukan off-road lah namanya. Memang balik aku tukar seluar semua baju ni. Ni dia guys, KLX 230 motor off-road daripada Kawasaki. Memang fun gila, aku tak tipu. Aku suka. Kau main track lah, gila lah.